menggunakan OKT. Sebab tu Cik kenal OKT melalui internet. Ya, saya tahu. Dia adalah peminat KPI hobi kita. Memang jelas, awak pilih untuk berkenal dengan OKT melalui internet. Lepas tu, suruh dia semua untuk berjumpa. Sebab awak dah tahu, dia seorang pemilik organisasi yang terbesar. Jadi, awak telah merancang untuk mendapat duit dari OKT. Betul tak? Saya betul. Saya tidak merancang untuk mendapatkan dia. Awak nak mendapatkan lebih banyak daripada OKT. Sebab tu, awak bersetuju untuk memainkan OKT.